Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di depan kita ni ada satu kereta Proton Saga Premium 1.3 Auto. Okey, kereta ni dalam kategori kereta mampu milik lah. Harga dia dalam 43,000. Okey, kita tengok apa yang ada kat dalam Okey, ini kunci dia. Kita cuba start apa yang ada, kita tengok. Okey, dia ada ABS, ada traction control. Okey, ada traction control. Lepas tu dia ada pakai 8 sensor. Okey, dia punya infotainment boleh connect dengan Android. Ni basic lah. Okey, ni kalau nak kunci lock. Okey, ni emergency light. Ni traction control kalau kereta tersangkut dekat lumpur, kita pakai ni. Kita tekan nama, lepas tu signal traction control tu akan off dekat screen depan lah. Okey. Okey, ketinggian saya 1.75 meter. Kita tengok dia punya head ni, peluasan kelegaan kepala dalam setengah jengkal. Lepas tu okey, ini nanti peluasan kat belakang pula Okey, ni ada dua tempat letak air, cup holder. Sini boleh letak dompet, letak telefon. Kat sini pun boleh. Sini ada power outlet. Sini ada USB cable yang power outlet. Dan sini ada glove box. Okey, kereta ni ada dua airbag, depan dan depan dua lah. Okey, kat tepi dia ada tempat letak air mineral, ambil kat sini. Okey, nanti kita tengok kat belakang. Okey, ni sekarang saya berada di seat belakang. Okey, bedroom kita. Okey, setengah jengkal lagi kelegaan saya. Dan kalau dekat lutut pun ada setengah jengkal untuk ketinggian saya. Okey, kalau kita nak turunkan seat, kita boleh turunkan dengan menekan butang kat sini. Ada dua butang belah sini dengan belah sana. Kita tekan serentak dan dia akan turun seat. Kita tengok kat boot belakang pula apa yang ada. Okey, kalau nak buka bonnet, kita tekan kat sini lama sikit. Okey. Dia ada toolbox, dia ada safety triangle. Lepas tu bawah ni ada tayar spare dan jack. Okay, keluasan dia dalam 400 liter lah bonnet. Sesuai lah untuk kalau kata orang keluarga kecil, anak 3-4 orang, boleh bawa balik kampung, InsyaAllah. Okey, kat sini steering wheel dia boleh control volume, boleh control untuk buat telefon, dan boleh check tukar channel lah. Total power outlet kat sini ada 4. Maksudnya 2 di depan dan 2 di belakang. Okey, kemasan chrome kat tepi aircon. Adalah perbezaan antara Saga Standard, Saga Premium dan Saga Premium S. Kalau Premium S dia punya kemasan warna merah, Saga Standard kemasan dia warna hitam. Okey, ini saja untuk kali ini video saya mengenai kereta Proton. Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton.